Masalahnya ialah sejumlah wang telah diturunkan kepada mitra untuk tujuan yang Berhormat Menteri sebutkan tadi. Saya ingin menarik perhatian Dewan bahawa saya telah menerima banyak aduan, rumba-rumba aduan reka daripada pemohon di kawasan Parlimen Sabah Bernam yang memaklumkan bahawa semua permohonan pelbagai kemudahan di bawah mitra bagi tahun 2025 yang lepas yang dikemukakan secara dalam talian gagal tanpa sebarang kelulusan. Kasihlah. Apakah sebab utama kegagalan menyeluruh permohonan di kawasan ini? Dan adakah ia berpunca daripada ketidakpatuhan kepada kriteria, kelemahan dokumentasi atau kekangan sistem permohonan dalam talian itu sendiri? Selanjutnya, apakah pihak mitra ada menyediakan mekanisme panduan awal, khidmat nasihat, sesi libat urus kepada pemohon khususnya di kawasan luar bandar seperti Sabak Bernam bagi memastikan pemohon yang dikemukakan memenuhi syarat dan tidak ditolak atas faktor teknikal semata-mata. Dan juga saya dapat aduan, mitra ada menjanjikan kepada anak-anak yang melanjutkan pelajaran ke universiti untuk tahun pertama. Tetapi sehingga sekarang masih tak dapat lagi. Jadi ke mana sejumlah wang tersebut disalurkan sebenarnya? Terima kasih. Yang Berhormat Sabak Bernam pandai cakap pamer. Saya baru nak sebut Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, silakan. Yang Berhormat Sabah Bernam hingga nalla temal RM10.